Apabila kabinet diumumkan, siapa yang berubah, siapa yang kekal, dan lebih penting, untuk siapa keputusan ini dibuat? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan terbaru daripada Parti Amanah Negara menyebut bahawa pengekalan pemimpin utama dalam Jemaah Menteri membawa maksud Perdana Menteri berpuas hati dengan prestasi mereka. Kenyataan ini muncul susulan pengumuman Jemaah Menteri baharu yang menyaksikan rombakan terhad tanpa menggugat tokoh-tokoh utama kerajaan. Namun persoalannya, puas hati siapa? Pimpinan atau rakyat? Saudara-saudara yang dihormati, Amanah menjelaskan bahawa tindakan Perdana Menteri mengekalkan menteri-menteri terus menunjukkan keyakinan terhadap kestabilan kerajaan sedia ada. Dalam landscape politik yang rapuh, kestabilan sering dijadikan alasan utama, tetapi di mata rakyat, kestabilan juga perlu datang bersama hasil dan perubahan nyata. Apakah pengekalan ini satu tanda kejayaan atau sekadar isyarat bahawa kerajaan tidak mahu mengambil risiko? Hadirin yang budiman, rombakan kabinet lazimnya menjadi medan penilaian prestasi. Apabila perubahan minimum dilakukan, mesejnya jelas. Kepimpinan sedia ada masih diyakini. Namun, realiti di luar Dewan Mesyuarat Menteri menunjukkan tekanan kos sara hidup, keresahan ekonomi dan tuntutan rakyat yang semakin lantang. Di sinilah jurangnya keyakinan politik vs sentimen awam. Rakan-rakan penonton, kenyataan Amanah juga boleh dibaca sebagai mesej sokongan terbuka kepada Perdana Menteri, khususnya dalam memastikan kesepaduan kerajaan perpaduan terus terpelihara. Dalam politik, gabungan sokongan dalaman sering lebih penting daripada kritikan terbuka. Tetapi persoalan besar masih tergantung, adakah kabinet ini mencerminkan suara rakyat atau sekadar keseimbangan kuasa? Saudara-saudari sekalian, menariknya istilah puas hati jarang digunakan dalam konteks pentadbiran awam. Ia subjektif, ia politik, dan ia mengundang tafsiran. Puas hati terhadap prestasi tidak semestinya bermaksud tiada kelemahan, yang mungkin bermaksud masa belum sesuai untuk perubahan. Namun, sampai bila? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjelang kitaran pilihan raya yang semakin hampir, setiap keputusan kabinet akan dibaca sebagai strategi. Kekal boleh ditafsir sebagai stabil, tetapi kekal juga boleh ditafsir sebagai selesa. Dan dalam politik, terlalu selesa sering membawa risiko yang tidak disedari. Jadi, rumusan Arena Rakyat ialah pengekalan pemimpin utama memberi isyarat keyakinan Perdana Menteri terhadap kabinet sedia ada. Amanah melihat langkah ini sebagai bukti kestabilan dan kesinambungan pentadbiran. Dan namun rakyat tetap menjadi penilai akhir. Puas hati politik tidak semestinya puas hati awam. Jadi keputusan sudah dibuat, kabinet sudah diumumkan, tetapi persoalan masih tergantung di mindah rakyat. Adakah ini kabinet terbaik untuk menghadapi cabaran semasa, atau hanya kabinet paling selamat untuk kuasa politik? Jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.